Orang-orang semua tengok Kacak ni. Ramai belakang Dida ni. Wow. Oh, hai. Hi. Okay, this is our hand. Dah ni. After pakai sabun ku putih. This is ku putih cheese soup. Nanti kita buat resipi makanan tapi ini resipi muka. Muka yang memakai sabun cheese. Weh, tengok dia punya lembab dia kering hello. Ya, you tengok saya baru potong kuku tau. Kerek tak ada apa putih. Walaupun dia sabun, kebanyakan sabun akan keringkan kulit, keringkan muka, keringkan dan dia akan ni. Saya baru pun potong kuku tau. Wow. Oh, sakit Syak. Okay. Yes. Kakak, saya tak tahu nak tunjuk macam mana betapa sabun ini. The only kuputih ada sabun cheese. Hanya kuputih ada sabun cheese kakak. Iki putih baru dah putih. Betul. Kenapa Datuk? Pasal apa tak layan pula? Saya layan lah kakak. Oh Allah. Okey, Datuk masuk pun. Thank you. Sangat appreciate, menghargai walau dalam kesibukan. Terima kasih sayang. Kacak ambil burger. Kacak ambil burger. Dekat Korea ni pun saya tunjuk kawan-kawan saya yang chef yang Korea ni untuk tengok sayang dengan Kacak punya live. Dia orang semua bangga. Dia kata ramainya orang tengok. So many people are watching you. Ya, thank you. Tapi kalau dengan Dida ni mungkin 10,000 ada orang cakap. I miss you sayang. Thank you. Thank you je. Oh, dia orang terus jawab. Saya tahu tak, ramai orang DM saya. Dia kata kenapa saya dekat Korea seorang-seorang. Nanti sayang rindu. Jadinya? So saya kata tak lama lagi baliklah. Tak boleh tinggal lama-lama. Jadinya Datuk Sriwida je lah yang rindunya. Dida pun rindulah. Ramainya jawab kan? Oh tu, dia orang ni kalau ada Dida, yang tengok ni jangan tak beli pula kakak. Betul. Sorry. Okey, yang dah pakai, dah beli tu kan hari tu masa Dida buat tu kan. You dah beli dah sampai tak sabunnya? Okey tak you pakai? Kita nego kakak barang genuine. Dia tak ada nego untuk hanya cuba-cuba. Dia Ramai juga tanya saya, betul ke saya pakai sabun cheese? Sabun cheese tu memang saya pakai setiap hari. Saya suka sebab kalau letak dalam bekas pun dia tak lembut dan lembek bahagian bawah tu. Memang nampak macam squishy, dia cantik. Tapi bila pakai kat muka, letak dalam 1 minit, muka akan jadi cerah, jeragat akan hilang. Dan saya pun jenis suka menjaga kulit muka. Jadi bila Datuk Sri Vida share dengan saya sabun cheese ni, saya paling suka sebab saya rasa sangat dekat dengan jiwa saya lah. Dia memang bentuk cheese, macam cheese dekat muka, tapi dia punya bau tu sangat-sangat semerbak. Kalau saya pakai kan, anak-anak saya akan tahu, oh Dida baru lepas pakai sabun cheese ke? So saya suka benda tu. Alhamdulillah. Saya comel lah saya hari ni. Hari ni extra comel. Hari ni Ustazah yang kata dah labuh. Wah, cantiknya sayang. Kenapa sayang diam? Siapa kat depan tu sayang? Siapa kat depan tu? Zeti. Oh, Zeti ke? Salam Zeti. Zeti, Abang Fazil rindu coklat kek lah. Tu ada tu jangan gelak. Dia blushing je lagi. Gelak saya tu dia tak boleh kontrol kakak. I'm so sorry. This is me. I am me. Tak apa, gelak sayang tu lah buat yang saya suka tau. Buat saya rindu. Banyak mana rindu tu? Yang tahu tak, dalam banyak-banyak orang Korea K-pop kat sini, mata saya tetap pandang sayang seorang je. Thank you.
Malu kucing, malu apa tak apa kakak. Yang penting kakak dapatkan sabun ni dulu. Biar padan dengan malu saya jual ni kakak. Biar padan dengan malu jual bagi cakap bagi jadi bagi saya simpan. Saya simpan, saya tak tahu kenapa saya tak jual. Sampailah saya bagi orang kedua pakai. Orang ketiga lah kot, orang kedua. Kacak pakai, saya pakai. Dan saya pakai di 2 tahun. Setia dengan sabun ni tapi saya tak jual. Cheese pun, wah tengok, terima kasih banyak ramai share. Tiba-tiba dah naik sampai 7,100 view dah sayang. Ramainya orang tengok walaupun saya jauh. Kerana dia rasa sentiasa dekat di hati. Walaupun jauh dekat Korea. Korea tak ada beza lah kakak. Sama je waktunya. Ke 1 jam beza? Beza 1 jam sayang. Tapi kan walaupun beza 1 jam, saya punya rindu kat sayang tu sama je, tak berubah. Tengok pokok Elio tu royak. Pokok Elio. Apa koko Elio? Ambil lah bumi tu. Ambil bumi. Kami duduk bulan. Ambil bumi ni kami duduk bulan. Tapi jangan lupa ambil sabun cih dulu. Everybody happy. Thank you semuanya. Thank you yang bagikan semangat, sokongan. Terima kasih bagi sayang saya semangat. Okey, sekarang ni siapa yang dah cuba atau nak share bagaimana ke saya pakai? Kan saya pun perasan juga tau korang, kalau korang tengok Datuk Sri Vida sekarang, dia punya style, dia punya cara bercakap, pemakaian pun dah berubah. Ramai orang tegur. Yes. I am berubah jadi ustazah. Comel, cantik. Okey, ada yang tanya ni. Apa tanya ni? Itu macam boleh makan? Lupa bagi, okey. Ada yang tanya. Oh, jangan main-mainkan perasaan kami. Jangan mainkan perasaan kami. Tak ada. Kita tak main-main kakak. Ini namanya sekufu. Yes. Okey, cepat kakak. Siapa yang ada masalah jerawat? Jeragat, kulit kusam, sunburn, whitehead, blackhead. This is about all in one lah. Sebenarnya kita ada Sri sekarang. Kenapa sayang berseri pikat lain. Nak bagi pikat lain. Oh, kenapa berseri? Kenapa berseri? Sebab Subi tu ubik. Oh, sebab kekasih muda. Tengok dia orang jawab tu sayang, sebab bahagia. Sebab mama bahagia. Dia kena ada attitude menjawab tu kakak. Saya buat apa dekat Korea, kalau korang perasan saya pakai baju Kyochon ni, saya wakil Malaysia untuk Lagi. hari ni okey, Alhamdulillah. Kita pergi kitchen Kyochon, dia punya bangunan tu bernilai 100 bilion. Dia macam-macam perniagaan dia buat. Jadi dia bawa chef daripada Malaysia, Indonesia dan Amerika Syarikat. Jadi ada 3 negara yang dia bawa. Dan 4 negara sebenarnya, dan juga China. Jadi 4 negara ni wakil-wakil dia present menu baru, dan kita belajar tentang perniagaan dan juga macam mana ayam Kyochon tu menjadi ayam favourite dah 15 tahun dekat Korea. Jadi saya cakap dengan Datuk Sri Vida, saya kata kalau saya tengok perniagaan ayam Kyochon ni kan, saya mengharapkan satu hari nanti Datuk Sri Vida punya Empire F&B akan jadi macam ayam Kyochon ni yang hebat sangat, dah hampir 15 tahun berniaga dekat Korea dan merata dunia. Jadi saya harap Empire F&B Datuk Sri Vida pun amin akan menjadi sehebat Empire Kyochon dekat Korea ni. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey, sebenarnya bagaimana Datuk Fazli masuk dalam kita punya company and kita punya hidup. Macam mana masuk dalam hati sayang tu? Jawab tu dulu sayang. Macam mana boleh masuk dalam hati sayang? Baru cakap pasal company. Dia asalnya company dulu. Company barulah. Yelah. Jadi yang korang tak tahu kan, sebenarnya saya adalah CEO, group CEO kepada company untuk menjaga restoran dan F&B bisnes Datuk Sri Vida. Entah macam mana bila masuk dalam company termasuk pula dalam hati. Macam mana tu sayang?
Itulah dia terjadi tanpa sengaja, tanpa apa-apa yang kita expect, unexpected. Betul. Hmm. Saya rindu saya tak sayang? Ramai tanya saya dekat IG tau. Dia kata, Datuk Fazli tak rindu Datuk Sri Vida ke? Sayang nervous saya tengok. Semua dia jatuh-jatuh dah. Tengok ramai yang jawabkan untuk sayang lah. Baguslah you all memahami. Dia orang tahu. Datuk Sri Vida ni sebenarnya ke korang, kalau korang nak tahu, dia sangat extrovert bila berniaga. Tapi soal-soal personal dia sangat introvert, sangat menjaga dan sangat malu-malu. Dia sangat sweet kat situ. Kita ni macam perempuan Melayu terakhir. Itulah dia Datuk Sri Vida. penat senyum tak apa. Senyum tu exercise mulut bagi nampak look young. Betul, Datuk Sri Vida sangat pemalu orangnya. Dia bukan macam yang korang tengok bila berniaga. So semenjak ni, kalau korang tengok Datuk Sri Vida kan, bila dia berniaga tu, kalau saya kat sebelah, dia sangat sopan santun, dia sangat lemah lembut. Itu memang dia sebenar, dia bukan kontrol. Yang dia menjadi diri sendiri bila dia ada perasaan sayang. Anak sorry sayang, saya tak ada nak buatkan air tu. Air dah tak sama dah. Kalau saya buat suhu sama. Suhu sama. Dia macam ni kakak, malu ni. Okey, saya buat malu. Dia tak jadi kakak, dia auto. Kalau berniaga, saya lekuk-lekuk kakak. Personal, itulah yang telah terbongkar. My weakness. Kalau personal tu sangat-sangat pemalu Datuk Sri Vida. Sangat pemalu dan saya rasa benda tu sangat respectful lah. Dan sangat sweet. Dunia dan jiwa lain yang saya rasa ramai orang tak nampak. Siapa Datuk Sri Vida sebenarnya. Anak-anak nampak, staff-staff nampak, tapi orang luar tak nampak. So malu tu adalah sangat-sangat benar dan itulah jiwa sebenar Datuk Sri Vida bila dia menjadi diri sendiri. Ya, thank you memahami. Dan yalah, saya nak cuba tak saya dah malu, tetapi dia macam I was trapped. Dia macam oh, terharu. Thank you, so sweet. Thank you Dida yang memahami. Yes, Dida memahami. Okey dah tu, kena next step dah tu. Belah simpah kita, ya Allah. You all masuk dekat sini kakak. You all akan masuk dekat Datuk Sri Vida lah. Masuk kat Datuk Sri Vida official dah. Masuk kat Datuk Sri Vida official. Datuk sangat gentleman. Terima kasih. Datuk berani ya, dia cakap sayang-sayang. Ya, benda yang betul kot. Hari tu saya terkantoi-kantoi dah. Jadi saya rasa tak nak kantoi lah. Macam jadi diri sendiri je lah. Oh ya, benar lah juga Benda tu Itu terpenat dah saya macam penat nak kontrol. Macam tak apalah, jadi diri sendiri je lah terus. Berani kerana benar. Yes. Ibu tunggal, saya bahagia melihat Datuk Sri Vida. Thank you. Terima kasih banyak. Yes, saya harap kita punya kebahagiaan boleh kita bahagialah kita tengok. Seorang wanita bahagia, satu dunia akan merasa bahagia. Wah. Thank you. Terima kasih korang mendoakan. Ramai yang doakan. Beruntung you all. Beruntung we all. Yes, thank you. Seronok tengok DSP bahagia. DSP panggil Dida apa? Tu ramai tanya dah. Datuk Sri panggil Dida apa? Cuba jawab sayang. Rahsia dulu. Tu romantik aku.
Terbaik Rida. Okey kakak. Rahsia utama muka berseri sebab sayang. Thank you. Bersama kita menghiburkan, memberikan semangat, memberikan sokongan, memberikan kasih sayang. Okey. Terima kasih banyak. Ya. Bye-bye sayang. Bye. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. No. Sama dengan kita sekali senyum. Balik orang Korea. Setakat ni tak ada apa yang nak. Semudah